Liam adalah seorang tukang roti yang hebat. Dia membuat bungkus sayuran dan smoothie buah terbaik yang anda boleh bayangkan. Tetapi impian besarnya untuk memulakan truk makanan kebaikan hijau terasa seperti gunung. Dia akan duduk di mejanya, merenung skrin komputer yang kosong. Saya perlukan rancangan perniagaan, fikirnya. Terlalu banyak kerja. Perasaan tersekat ini, itulah halangan 1 inchinya. Ia bukan satu batu, hanya ruang kecil betul-betul di hadapan hidungnya. Suatu hari, rakannya Sofia melawat. Dia melihat wajah sedihnya dan buku nota yang kosong. Liam, katanya, anda tidak perlu memulakan seluruh perniagaan. Cukup bergerak 1 inci. Dia berkata kepadanya, lupakan rancangan itu. Cuma tulis nama, kebaikan hijau, di bahagian atas halaman. Itu adalah 1 inci anda. Liam fikir itu konyol, tetapi dia mengambil pen. Dia menulis 2 perkataan. Dia akhirnya menggerakkan inci itu. Keesokan harinya, dia menulis 1 lagi ayat tentang burger vegetariannya yang kegemaran. Sofia tersenyum. Sehari selepas itu, dia melukis lakaran kecil truknya. Memulakan dari kecil membuat gunung besar itu hilang. Tugasan itu tidak lagi mustahil. Ia hanya 1 ayat kecil demi ayat kecil. Dia menembusi halangan itu. Pengajarannya jelas, matlamat terbesar dicapai 1 langkah kecil pada satu masa. Jangan tunggu hari yang sempurna, gerakkan 1 inci anda sekarang juga. Rahsia untuk akhirnya bermula adalah membuat langkah pertama begitu kecil sehingga terasa konyol. Jika anda bersedia untuk menembusi halangan anda sendiri, langgan dan komen inci saya di bawah untuk memberitahu Malai Repo apa yang akan anda mulakan hari ini.